Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebut, inna lillahi ibadan futana. Bagi Allah ada hamba-hambanya yang cerdas, yang cerdik, yang pintar. Mudah-mudahan kita masuk golongan ini, hamba Allah yang pintar, yang cerdik. Talaqud dunya wa khaful fitana. Kata Imam Syafi'i, hamba Allah yang cerdik, mereka tolak dunia dan mereka takut kepada fitnah dunia. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasakil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Maksudnya, dirikanlah sembahyang apabila gelincir matahari sehingga gelap malam, dan naklah kamu kerjakan salat subuh, kerana sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat yang menjaga kamu waktu malam dan waktu siang. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Fakhruddin, yang saya hormati pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Al-Hidayah, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Pertamanya, alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurniaannya pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama salat subuh berjamaah di Masjid Al-Hidayah ini, di mana kita semua tahu fadilat kelebihan salat subuh, salat berjamaah ini disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Sembahyang berjemaah itu lebih daripada sembahyang seorang diri sebanyak 27 kali ganda. Kalau kita diberitahu kita berniaga di kampung ini, keuntungannya RM1 sebagai contoh. Kalau kita berniaga di Bandar Aceh, keuntungannya RM27. Agak-agak ramai orang berniaga di kampung ini ataupun di Bandar Aceh. Sudah tentu jawapannya ramai yang berniaga di Bandar Aceh, kerana keuntungannya lebih besar 27 kali ganda. Itulah kelebihan yang Allah kurniakan kepada kita yang menunaikan salat secara berjamaah. Lebih-lebih lagi sembahyang subuh yang mempunyai kelebihan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal 'isha'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal layl wa man shalla as-subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah." Sesiapa yang sembahyang isyak berjamaah diberi pahala ganjaran di sisi Allah seolah-olah ia qiyamul lail separuh malam. Dan sesiapa yang sembahyang subuh berjamaah diberi ganjaran pahala seolah-olah
dia qiyamul lail sepanjang malam. Walaupun kita tidak berqiyamul lail, tetapi diberi ganjaran seperti kita qiyamul lail sepanjang malam. Coba kita bayangkan kalau kita sentiasa solat berjamaah. Kelebihan yang Allah beri kepada kita terlalu banyak. Kalau kita mulakan sebelum daripada salat subuh, kita salat 2 rakaat sunat subuh. Disebut dalam hadis yang sahih, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat subuh khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isi kandungannya. Coba bayangkan kita tidak memiliki dunia. Orang yang pernah memiliki, memerintah dunia dalam sejarah ini hanya ada 4 orang saja. Dan sudah tentu tidak termasuk kita. Tidak termasuk raja-raja yang memerintah hari ini juga. Tetapi kalau kita mengerjakan sunat subuh 2 rakaat, diberi ganjaran khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isi kandungan. Orang yang pernah memerintah dunia ada 2 orang raja Islam dan 2 orang raja kafir. Raja Islam yang pertama Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, anak kepada Nabi Daud. Dia memerintah dunia. Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Itu doa Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Wahai Tuhanku, ampunilah dosaku. Wa habli mulkan, dan kurnialah kepadaku kerajaan la yanbaghi li ahadin min ba'di, yang tidak dimiliki oleh seorang pun selepas daripada aku. Raja Islam yang kedua yang pernah memerintah dunia ialah Raja Zulkarnain. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain, yang kisahnya disebut di dalam suratul Kahfi. Raja kafir yang pernah memerintah dunia ialah Namrud, yang menjatuhkan hukuman bakar kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, tetapi Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim. Allah tidak turunkan hujan yang lebat memadamkan api tersebut, tidak. Allah menunjukkan kuasanya dengan memerintah kepada api, kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman, wahai api, jadilah kamu sejuk yang menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Raja kafir yang kedua yang memerintah dunia ialah Bukhtanasar. Hanya 4 orang saja yang pernah memerintah dunia. Orang lain tidak, kita lagi tidak. Tetapi kalau kita laksanakan 2 rakaat, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat sunat subuh lebih baik daripada dunia dan segala isi kandungannya. Hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dikasihi sekalian, usaha-usaha seperti ini adalah usaha yang baik. Mengajak orang berjamaah, lebih-lebih lagi salat subuh yang disebut khusus dalam Al-Quran, sebagaimana ayat yang saya baca dalam muqaddimah sekejap tadi, aqimis salah liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Naklah kamu kerjakan solat apabila gelincir matahari masuk waktu zuhur, ila ghasaqil lail, sehingga kegelapan malam
wajib salat zuhur, asar, maghrib, isya wa Qur'anal fajri, dan dirikanlah salat subuh. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda, kerana sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Ay tashhaduhu malaikatul laili wa malaikatun nahar. Salat subuh disaksikan oleh malaikat yang menjaga kita waktu malam dan menjaga kita waktu siang hari. Ada malaikat yang jaga kita, yang mencatat amalan kita. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri fayahruju alladhina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, silih berganti malaikat yang menjaga kamu waktu malam dan malaikat yang menjaga kamu waktu siang hari. Dia bertukar ganti. Bila pertukaran itu berlaku? Ketika solat subuh dan ketika solat asar. Waktu subuh. Ini macam subuh hari ini. Malaikat yang jaga malam hari, dia akan naik. Malaikat yang jaga kita siang hari, turun. Ni waktu kita salat subuh. Fayarujul ladzina batu fikum. Kemudian malaikat yang menjaga kamu waktu malam naik menghadap Allah. Fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Lalu Allah bertanya malaikat yang menjaga kita waktu malam, sedangkan Allah tahu. Bukan Allah tak tahu, Allah Ta'ala tanya kerana Allah Ta'ala nak zahirkan kepada malaikat-malaikat yang berada di sisinya betapa baik manusia yang melaksanakan salat subuh berjamaah. Itu tujuan Allah Ta'ala tanya, nak zahirkan kebaikan manusia, kebaikan kita. Allah Ta'ala tanya, kaifa taraktum ibadi, bagaimana keadaan hamba-hambaku ketika kamu tinggalkan dia tadi. Tadi dia buat apa? Lalu malaikat menjawab, taraknahum wahum yusallun wa atainahum wahum yusallun. Ketika kami meninggalkan mereka, mereka sedang melaksanakan salat. Ketika kami datang, kata malaikat yang jaga siang hari pula bila ditanya waktu asar, ketika kami datang, mereka menunaikan salat berjamaah. Ini kelebihan. Kelebihannya terlalu besar. Melaksanakan usaha ini mudah-mudahan termasuk di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'da. La yanqusu min ujurihim syai'. Sesiapa yang melaksanakan satu sunnah yang baik dalam Islam, ya orang tak buat, dia buat. Safari subuh ni jarang orang buat. Kita di Kelantan juga, kita ada masjid-masjid yang melaksanakan program solat subuh seperti solat Jumaat penuh. Kanak-kanak sebelum ke sekolah dibawa oleh ibu bapa mereka ke masjid untuk solat subuh berjamaah. Solat subuh umpama solat Jumaat, ramai. Alhamdulillah, banyak persamaan kita di Kelantan dengan di Aceh ini. Orangnya kuat berpegang kepada agama. Sebab itu saya lihat orang Aceh ni diuji oleh Allah
dengan ujian yang sangat besar. Ketika berlakunya tsunami, boleh jadi Allah nak zahirkan kasih sayangnya kepada kita. Kerana Rasulullah bersabda, inna izamal jaza' ma'izamil bala' wa inna Allah ta'ala idha ahabba qawman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Sesungguhnya besarnya balasan Allah akan beri berdasar besarnya ujian Allah kepada kita. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Bila Allah kasih kepada sesuatu kaum, Allah uji mereka. Kenapa Allah Ta'ala uji? Allah nak suruh kita ingat kepada mereka. Nak suruh kita ingat kepada Allah. Allah nak suruh kita ni ingat kepada dia. Sebab kalau Allah Ta'ala tak uji, kadang-kadang kita tak ingat. Kita bila sakit baru kita sebut Allah. Ketika kita sihat jarang kita sebut. Bila kita susah kita ingat Allah. Nah, kita ingat pada Allah. Lebih-lebih lagi bila diuji dengan tsunami, tidak ada siapa yang boleh tolong kita kecuali Allah. Inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Ini perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebut, inna lillahi ibadan futana. Bagi Allah ada hamba-hambanya yang cerdas, yang cerdik, yang pintar. Mudah-mudahan kita masuk golongan ini, hamba Allah yang pintar, yang cerdik. Talaqud dunya wa khaful fitana. Kata Imam Syafi'i, hamba Allah yang cerdik, mereka tolak dunia dan mereka takut kepada fitnah dunia. Apakah arti bila kita tolak dunia, kita tak ambil dunia? Tidak. Kita jadikan dunia itu bekalan untuk akhirat. Itu makna tolak dunia. Kita ada duit, kita jadikan duit ni bekalan. Bukan saja di dunia, dunia dan akhirat. Atau orang cerdik. Tapi orang yang bodoh, dia ada duit, ada harta, dia jadikan hartanya hanya untuk dunia sahaja. Orang cerdik, dia jadikan harta dia, kuasa yang ada pada dia, kesihatan yang ada pada dia, kecerdasan otak yang ada pada dia untuk dunia sampai ke akhirat. Kerana Allah Ta'ala jadikan dunia ini, dia ada pasangan dia, dunia akhirat. Hidup ni ada pasangan dia, hidup mati. Allah Ta'ala buat berpasangan. Sehat, dia ada pasangan dia, sehat, sakit. Kaya, dia ada pasangan dia, kaya, miskin. Sebab itu Nabi pesan, igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla harami, wa sihhataka qabla saqami, wa ghinaka qabla faqri, wa hayataka qabla mauti, wa faragaka qabla syughli. Rebutlah 5 peluang sebelum tiba 5 perkara yang menghilangkan 5 peluang ini, iaitu syababaka qabla harami, rebut peluang waktu muda sebelum tiba waktu tua. Bila tua datang, tak ada lagi muda. Tak ada. Tak ada. Tak ada orang muda. Walaupun kalau kita diberi nama oleh bapa kita dengan nama muda, tetap kita tua juga. Walaupun nama kita muda, tapi muda tua. Tua juga. Rebut peluang waktu muda
sebelum tiba waktu tua. Allah Ta'ala buat begitu. Muda, lawan dia tua. Lepas muda, tua. Syababaka qabla haramik, wasihataka qabla saqamik. Rebut peluang waktu kamu sehat sebelum tiba waktu sakit. Tidak sepanjang masa kita sehat. Ada masa kita akan mengalami kesakitan. Kalau kita tak guna peluang yang Allah Ta'ala beri waktu sihat, bila waktu sakit kita akan menyesal. Kita tak boleh buat apa. Kita boleh berobat, kita berdoa kepada Allah supaya Allah kembalikan kesihatan kepada kita. Mungkin Allah makbulkan doa kita, kita sihat, tapi sihat yang kedua tak sama dengan sihat yang pertama. Orang yang kena stroke, mungkin dia sihat, tapi tak sama dengan sebelum dia ditimpa stroke. Tak sama. Wa faragaka qabla syughlik, rebut peluang waktu lapang sebelum tiba waktu sibuk. Masa ni hukamak menyebut al-waqtu kas-sayfi illam taqta'hu qata'ak. Masa itu laju umpama pedang yang tajam memotong. Illam taqta'hu qata'ak. Kalau kamu tak potong dia, dia potong kamu, dia akan tinggalkan kamu. Masa akan tinggalkan kamu. Kadang-kadang kita tak terasa. Dulu kita umur 20 tahun. Kemudian 30 tahun. 40 tahun. 50 tahun. 60 tahun. Tua tak terasa. Masa cepat berlalu. Wa hayataka qabla mautik, kena rebut peluang waktu hidup sebelum tiba waktu mati. Bila mati kita akan menyesal. Orang yang tidak melakukan kebaikan waktu hidup, bila mati dia akan menyesal. Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Allah menyebut dalam Al-Quran, orang yang mati minta supaya dikembalikan ke dunia. Qala rabbirji'un, qala rabbirji'un, wahai Tuhanku. Dia berkata, wahai Tuhanku, kembalikanlah diriku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Aku nak lakukan amalan yang soleh yang aku tidak lakukan waktu aku hidup dahulu. Aku tinggal, aku cuai. Kita akan mengaku pada waktu itu tidak ada peluang dan tidak ada ruang lagi. Oleh kerana itu kita guna peluang. Allah uji kita supaya kita ingat, kita kembali kepada Allah. Wa balawnahum bil hasanati sayyi'at was sayyi'at bil hasanati was sayyi'at la'allahum yarji'un. Dan kami uji mereka dengan kesenangan dan kesusahan supaya mereka kembali kepada Allah, ingat kepada Allah. Ujian ada dua, kesenangan juga ujian. Kesusahan memang kita faham ujian. Allah Ta'ala uji. Ada orang yang Allah Ta'ala uji dengan pangkat. Allah Ta'ala akan tengok apa yang kita buat dengan pangkat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Kita laksanakan amanah ataupun tidak. Pangkat adalah amanah. Kepimpinan adalah amanah. Innaha la amanah wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi ma alaihi fiha. Kepimpinan adalah suatu amanah, Nabi sebut. Dan pada hari kiamat kelak ia merupakan suatu kehinaan dan penyesalan kecuali orang yang mengambil jawatan kepimpinan itu dengan cara yang hak dan dia melaksanakan
amanah yang dipertanggungjawabkan kepadanya, barulah dia tidak hina dan tidak menyesal pada hari akhirat kelak. Sebab tu kita di Kelantan, alhamdulillah, kita diberi peluang oleh Allah memerintah mentadbir negeri Kelantan sejak daripada tahun 1959. Sehingga tahun 78 kemudian kerajaan jatuh, dirampas dengan cara tidak demokrasi, diisytiharkan darurat. Itu sejarah Kelantan. Maka kita hilang peluang, tapi kita tetap berusaha dan alhamdulillah rakyat memberi sokongan. Tahun 90 kita kembali berkuasa, kita yang meletakkan asas Islam, sehingga hari ini kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa kita memerintah 50 tahun lebih, tidak ada seorang pun pimpinan kerajaan negeri, Dewan Perwakilan Rakyat, ahli parlimen kita, tidak ada seorang pun yang terlibat dengan rasuah. Tidak ada seorang pun yang didakwa terlibat dengan rasuah sepanjang kita memerintah 50 tahun lebih. Rekod yang paling bersih yang tidak boleh dinafikan oleh sesiapa pun. Adapun partai-partai lain di Malaysia, semua pemimpin mereka terlibat dengan rasuah. Ada di kalangan mereka yang terlibat. Tapi partai Islam se-Malaysia tidak ada pimpinan kita yang terlibat. Bahkan alhamdulillah pegawai-pegawai kerajaan di sini dipanggil pejabat. Pejabat-pejabat di bawah keluargaan kita juga tidak ada yang terlibat dengan rasuah. Zero rasuah. Alhamdulillah. Ini rekod. Bila kita meletakkan Islam sebagai asas, kita mengajar pimpinan dan rakyat, kerajaan kita diasaskan di atas asas Islam. Kita perkenalkan prinsip ubudiyah, mas'uliyah dan itqan. Ubudiyah, perhambaan diri kepada Allah. Mas'uliyah, pertanggungjawaban. Itqan, kita laksanakan sesuatu dengan cara yang terbaik. Inilah ajaran Islam. Kita semua adalah abdi kepada Allah, hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia malaikat supaya mereka benar-benar mengabdikan diri kepadaku. Kita membentuk pribadi Muslim. Kita membentuk keluarga yang beramal dengan Islam, masyarakat yang beramal dengan Islam, kerajaan yang beramal dengan Islam. Alhamdulillah, kita dijadikan rujukan. Walaupun kuasa kita tidak sepenuhnya kuasa negeri, tapi kita buat mengikut bidang kuasa yang ada pada kita. Walaupun kita tidak boleh laksanakan syariat Islam sepenuhnya kerana terikat dengan kerajaan federal, tetapi apa yang kita ada kuasa kita buat. Di antaranya, kita luluskan undang-undang Islam, Qanun Jenayah Syariah, di dalam Dewan Undangan Negeri, jadikan sebagai satu undang-undang. Alhamdulillah, bila Aceh diberi kuasa otonomi, pimpinan Aceh berkunjung ke Kelantan untuk menimba pengalaman kita draft undang-undang negeri yang berasas pada syariat Islam untuk dilaksanakan di Aceh setelah Aceh diberi kuasa otonomi. Saya yang beri taklimat kepada pimpinan-pimpinan daripada Aceh. Kita beri rang undang-undang yang kita luluskan secara detail. Alhamdulillah, pelaksanaan syariat dilaksanakan di Aceh. Kita di Kelantan
kita boleh laksanakan sebahagian kecil saja. Kerana kita terikat dengan perlembagaan pusat yang menyekat kita. Tapi kita menjadi rojokan, termasuklah Kerajaan Brunei Darussalam bila melaksanakan syariat Islam di Brunei. Mereka juga berkunjung ke Kelantan mengambil rang undang-undang yang kita luluskan dan dijadikan panduan oleh Kerajaan Negeri Brunei, Negara Brunei Darussalam yang laksana sekarang. Modelnya model Kelantan. Alhamdulillah, apa yang kita boleh buat, kita buat. Semua sistem keuangan kita mengikut syariah di Kelantan. Kita tidak membenarkan terlibat dengan muamalah ribawiyah. Riba tak boleh. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqum alladzina ya'kuluna ar-riba, orang-orang yang memakan harta riba tidak akan dibangkit pada hari kiamat kelak. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, melainkan sama seperti orang yang dirasuk oleh syaitan. La yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai' wa harrama ar-riba. Sedangkan Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Maka kita perkenalkan sistem pinjaman untuk pegawai, penjawat kerajaan, pejabat-pejabat, pegawai kerajaan, termasuk wakil-wakil rakyat, pinjaman tanpa interest. Pinjam nak beli rumah RM300,000, bayarannya juga RM300,000. Dengan kita tidak mengambil keuntungan walaupun 1 sen. Dipotong gajinya bulan-bulan. Pinjam RM300,000, bayar RM300,000. Untuk beli kenderaan, pinjam RM200,000, bayar RM200,000 juga. Pinjam RM100,000, bayar RM100,000 juga. Apa yang kita boleh buat, kita buat. Kita membantu orang-orang yang lemah, du'afa. Sebagaimana saya dengar sekejap tadi, jemaah safari subuh melaksanakan kutipan derma untuk membina rumah du'afa. Alhamdulillah, kita buat atas nama kerajaan lama dah. Rumah du'afa kita bina seluruh negeri. Kita bagi rumah free kepada orang yang susah, orang-orang yang tergolong dalam golongan du'afa. Dan kita telah memperkenalkan satu dasar yang akhir sekali menjadi dasar peringkat federal juga. Mereka ikut sama. Alhamdulillah. Perkara yang baik ada yang mereka terima juga. Iaitu kita jadikan dasar kerajaan negeri Kelantan, rumah mesti 3 bilik. Ini lama dah kita buat. Yang disebut tadi rumah syar'i. Kita dah buat, alhamdulillah, atas nama kerajaan lama dah. Semua orang nak buat rumah sekurang-kurangnya 3 bilik. Bukan setakat kerajaan, orang kampung pun nak buat rumah kena 3 bilik. Sektor swasta pun nak buat rumah mesti 3 bilik. Lebih daripada 3 bilik tak apa. Kerana untuk ibu bapa, ketua keluarga 1 bilik. Anak laki-laki 1 bilik, anak perempuan 1 bilik. Kita nak hindarkan daripada berlaku sumbang mahram. Dan Rasulullah ajar supaya kita asingkan anak perempuan dengan anak laki-laki. Ini ajaran Islam. Alhamdulillah. Ini kita buat. Dan bila berlaku kematian, orang umur 55 tahun ke atas, semua rakyat Kelantan bila mati, kerajaan akan bagi RM1,000 untuk pengurusan jenazah. Semua. Tanpa mengira fahaman politik, tanpa mengira status agama,
tanpa mengira status bangsa, semua diberi. Kita beri semua. Dan orang-orang yang susah, kita senaraikan mereka, nama-nama mereka sebagai peserta ladang rakyat. Kita buat ladang. Kita anak syarikat kajian negeri buat ladang kelapa sawit. Dan kita banyak kita ambil pekerja-pekerja daripada Indonesia, daripada Lombok. Mungkin kalau ada orang Aceh nak pergi, kita boleh. Boleh, insya-Allah. Gajinya alhamdulillah boleh. Paling rendah gaji RM1,700. Itu paling rendah. Tempat tinggal disediakan. Jadi kita banyak ladang-ladang anak-anak syarikat kerajaan negeri, termasuk kita wujudkan perbadanan ladang rakyat, di mana nama-nama orang-orang miskin ni kita sertakan sebagai peserta ladang rakyat. Mereka menerima dividen tiap-tiap bulan, kita bagi keuntungan. Kalau mereka nak bekerja, itu akan diberi upah lain. Kalau tak bekerja pun diberi habuan bulan-bulan diberi. Itu cara kita buat. Kerana Nabi bersabda, hal tunsarun wa turzakun illa bidu'afaikum. Bukankah kamu diberi pertolongan dan diberi rezeki oleh Allah kerana adanya orang-orang yang lemah di kalangan kamu. Allah beri rezeki pada kita ni kerana ada orang lemah. Itu Allah Ta'ala tolong kita. Kita kena tolong orang lemah. Baru Allah Ta'ala tambah rezeki pada kita. Ini keyakinan kita. Dan alhamdulillah Allah Ta'ala beri pertolongan yang banyak kepada kita. Kita ada minyak, kita ada gas, kita ada emas, kita ada biji. Yang terbaru kita ada REE. REE ni mahal. Ini REE. Tapi bukan semua negeri di Malaysia ni ada REE. Allah Ta'ala beri kekayaan kepada negeri yang ramai orang Islam dan negeri yang diperintah oleh parti Islam. Kebetulan begitu, alhamdulillah. Allah Ta'ala tahu sejak azali lagi. Jadi yang ada REE ni harga dia macam emas. Menjadi rebutan dunia hari ni. China, Amerika nak beli REE. Ada di negeri Kelantan, negeri Terengganu, negeri Kedah, negeri Perlis pun ada. Semua ni 4 buah negeri diperintah oleh parti Islam. Parti Islam se-Malaysia. PAS. Yang negeri lain yang ada sikit di Perak. Perak tu kita masih belum menang di Perak. Itu pun kita tak menang kerana parti yang tidak bersama-sama dengan kita, dia sanggup bekerjasama dengan parti non-Muslim. Sedangkan dari segi kursi kita banyak. Begitu juga di Pahang. Tak apalah, itu politik. Tetapi kita yakin dengan pertolongan Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalaulah ahli sesuatu negeri itu benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, nescaya kami akan buka pintu keberkatan daripada langit dan bumi. Allah Ta'ala buka pintu keberkatan. Alhamdulillah. Kelantan ni dulu digelar Serambi Mekah. Aceh juga digelar Serambi Mekah. Ini persamaan kita. Orang Kelantan dia kuat berpegang dengan agama. Sebagaimana orang Aceh. Kuat. Sebab tu orang Aceh ni yang pergi ke Malaysia pun memang pegangan agamanya hebat. Kuat. Ramai yang menjadi peniaga-peniaga di Kuala Lumpur. Bukan saja di Kuala Lumpur. Di seluruh Malaysia. Di Pulau Pinang ada tempat yang namanya Lebuh Aceh.
Memang orang Aceh ke sana. Kalau di Terengganu ada Bukit Aceh. Oh, orang Aceh dia pergi bukit, dapat kat dia satu bukit nama Bukit Aceh. Ini hebat. Di Kelantan pun ada orang Aceh. Dan kita memang, kita di Malaysia ini memang memberi pertolongan kepada saudara-saudara kita di Aceh. Ketika rakyat Aceh menghadapi konflik dahulu, ramai yang berhijrah ke Malaysia. Kita layan sebagai saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin ini bersaudara. Kita orang Aceh dulu bila Kemboja, umat Islam di Kemboja dibunuh oleh rejim Pol Pot. Mereka menghalau orang Islam, bunuh orang Islam. Orang Kemboja lari ke Malaysia. Khususnya ke Kelantan, ramai Kelantan. Kita bantu. Mereka kita anggap sebagai keluarga kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Jadi kita mudah-mudahan apa yang dilakukan safari subuh ini termasuk dalam man sanna fil islami sunnatan hasanah. Orang yang melaksanakan sunnah yang baik, falahu ajruha wa ajru man amila biha. Orang yang buat sunnah yang baik, dia akan dapat pahala, dan dia akan dapat pahala bila orang beramal dengan apa yang dia buat. Orang tiru, Allah Ta'ala tak kurang sedikit pun, tidak kurangkan pahala mereka. Ini suatu amalan yang baik, yang perlu diteruskan, yang perlu disokong. Bukan saja di sini, bahkan sepatut inilah yang dilakukan oleh umat Islam seluruh dunia. Alhamdulillah, hari ini kita adakan program safari subuh di Masjid Al-Hidayah. Hidayah ni petunjuk. Masjid Al-Hidayah. Hidayah ni penting dalam hidup kita. Orang yang dapat hidayah itu orang pilihan Allah. Fayudillullahu man yasha wa yahdi man yasha. Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah beri hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Mudah-mudahan yang berada di sini semuanya mendapat hidayah. Man yahdillah fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Siapa yang diberi hidayah, petunjuk oleh Allah, maka dia akan dapat petunjuk. Siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada mana-mana wali yang boleh memberi petunjuk, yang boleh memberi pertolongan kepadanya. Tak ada. Hidayah, iman, perkara yang paling penting dalam hidup kita. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Kamu tak boleh beri hidayah kepada orang yang kamu kasih. Rasulullah kasih kepada bapa saudaranya Abu Talib, sehingga bila Abu Talib nak meninggal dunia, Nabi berdakwah, mengajaknya mengucap dua kalimah syahadah. Ya ammi, kul la ilaha illallah, ashhad laka biha indallah. Poci, ucaplah la ilaha illallah. Dengan kalimah ini, kata Nabi, saya akan menjadi saksi di hadapan Allah dengan ucapan ini. Tapi Abu Talib mati tak berucap. Rasulullah menangis kerana orang yang Rasulullah kasih. Dia yang pelihara Rasulullah, dia yang beri perlindungan kepada Rasulullah. Lalu turun ayat Quran, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tak boleh beri hidayah kepada orang yang kamu kasih.
Walakinallaha yahdi man yasha. Tapi Allah boleh beri hidayah kepada orang yang Allah pilih. Kita ni termasuk man yasha, orang yang Allah Ta'ala pilih. Innallaha yu'tid dunya liman ahabba wa man la yuhibbu wa la yu'til iman illa man ahabba faman a'tahu Allahul iman faqad ahabba. Rasulullah bersabda, Allah memberi dunia, Allah Ta'ala bagi dunia kepada orang yang Allah kasih dan kepada orang yang Allah tidak kasih. Allah bagilah ke dunia. Contoh, Nabi Sulaiman Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala bagi dunia Nabi Sulaiman. Kepada orang yang Allah tidak kasih, Fir'aun, musuh Allah, Allah Ta'ala bagi dunia kepada Fir'aun. Tetapi Allah tidak beri iman kecuali kepada orang yang Allah kasih. Allah kasih kepada Nabi Sulaiman, Allah Ta'ala beri iman. Allah kasih kepada kita, Allah Ta'ala beri iman kepada kita. Faman a'tahu Allahul iman faqad ahabbah. Sesiapa yang Allah Ta'ala beri iman kepadanya, maka sesungguhnya Allah telah kasih kepadanya. Maka kita kena jaga iman kita, Islam kita, amalan Islam kita kena jaga. Sebab tu kita di Kelantan, kita wujudkan sekolah-sekolah agama dengan menggunakan sukatan Al-Azhar, daripada sekolah menengah sampai ke universiti. Bahkan setengah-setengah sekolah daripada sekolah rendah. Kita guna sukatan Al-Azhar. Walaupun kita terpaksa membelanja ke keuangan yang amat banyak, iaitu 1/5 daripada bajet negeri kita gunakan untuk pendidikan Islam. Tidak ada mana-mana negeri di Malaysia yang menggunakan bajet tahunannya 1/5 untuk pendidikan Islam kecuali negeri Kelantan. Kita bina sekolah sendiri, kita bayar gaji guru sama dengan gaji guru yang mengajar di sekolah Kementerian Pelajaran Kerajaan Federal. Kita bagi kelengkapan semua. Kita bina hampir 100 buah sekolah. Dan Alhamdulillah keputusan peperiksaan sekolah kita di Kelantan, SPM baru-baru ini, sekolah yang terbaik di Malaysia. Pelajar cemerlang, yang paling ramai sekali ialah daripada negeri Kelantan. Ini yang paling penting, ilmu. Bila kita bina manusia, kita akan membina negara. Dengan kita lahirkan golongan intelek, maka negara akan membangun. Itulah kaedah yang diajar di dalam Islam. Kita mesti seimbangkan di antara pembangunan rohani dan juga pembangunan jasmani. Bahkan pembangunan rohani hendaklah kita lebih utamakan daripada pembangunan jasmani. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيب يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيب أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيب فإني عبد حملي ثقيل فإني عبد حملي ثقيل ولي ذنوب
الرمال يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي الله على نبينا الله صل الله على نبينا اللهم ماجد بالجلال الله الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام من يراني ولا أراه يا من يراني ولا أراه انظر بعين الرضا لحالي انظر بعين الرضا لحالي يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي والكوكب الدري الله الله أنت قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم الله يا عظيم